tengah jab. TDM. Okay, ini TDM kita. Jadi yang CB, Takif dengan Haikal, korang bincang siapa nak jadi stopper, siapa nak jadi last man. Okay? Apa tu kau last man lah? Boleh ya? Okay. Untuk game malam ni, okay, main simple. Jangan terlalu rushing untuk dapat bola terus ke depan, bola terus ke depan. Cuba untuk main gameplay dulu. Cari kawan, cari member dulu, main-main kat tengah, bawa ke bawah, balik ke tengah balik. Slow-slow. Ada peluang, Zakuan, Solin, buat chance. Boleh eh? Striker, jangan terlampau lebih daripada garisan. Kita cuba untuk functionkan bahagian wing, flanker. Boleh eh? Untuk flanker, jangan kata kalau boleh jangan ni lah, jangan terlalu dribble sangat. Kadang-kadang dia orang dah dapat baca. Boleh eh? Okay. Kalau boleh cuba untuk main fast line dengan striker kita yang nama Ahmad ni. Ni striker kita Ahmad. Boleh eh? Okay. So game malam ni santai. Jangan terlalu nak rushing dapatkan gol. Kita yang penting target menang. Berapa gol jangan kisah. Boleh eh? Ahmad Diallo. Ahmad Diallo. Okay guys. Okay, come on. Pak kena mati ni. Okay, so goal up untuk game malam ni. Cuba yang terbaik. Okay, boleh eh? Okay, jom.